Ramai orang tanya saya satu soalan. Saya dah terima deposit daripada pembeli A, tapi sekarang pembeli B tawar harga lebih tinggi. Boleh tak saya ambil deposit kedua-duanya? Siapa cepat dia dapat? Jawapannya, tak boleh. Sebab anda sudah terima deposit tanda tangan letter of offer. Dari segi undang-undang, ini sudah dianggap dah jual walaupun SPA belum ditandatangani. Anda tak boleh tukar pembeli sesuka hati. Kalau anda ambil deposit daripada pembeli kedua, apa jadi? Dikira double dealing. Pembeli pertama boleh saman anda kerana breach of contract. Malah boleh paksa anda jual kepada dia. Bukan sekadar pulangkan duit, mungkin kena bayar ganti rugi lebih besar. Jadi, apa cara yang betul? Tunggu kelulusan pinjaman pembeli. Biasanya ada tempoh 14 atau 21 hari. Jika loan gagal atau melebihi tempoh, barulah boleh batalkan. Atau kedua-dua pihak setuju untuk batalkan. Barulah anda boleh jual kepada pembeli kedua dengan harga lebih tinggi. Ringkasnya, dah terima deposit plus tanda tangan offer, bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa dulu lock deal dia menang. Ingat, jangan sebab nak untung lebih sikit, akhirnya rugi lebih besar. Follow saya, Auni Fatini dari Yap and Partners untuk elak kesilapan dalam hartanah.